Berita panas dari selatan tanah air. Harimau Selatan kini kembali mengaum dengan kehadiran 3 tonggak warisan yang sekian lama dinanti-nantikan. Adakah ini petanda kebangkitan besar Johor Darul Ta'zim menjelang aksi penting Shopee Cup? Nama-nama besar seperti Figueiredo, Havel dan Irazabal akhirnya kembali ke padang latihan. Apa sebenarnya yang berlaku dan bagaimana impaknya kepada kekuatan JDT? Jangan ke mana-mana, kami bawakan laporan penuh khas untuk anda di Berita Bola. Johor Darul Ta'zim menerima suntikan kekuatan besar apabila 3 pemain warisan negara, Joao Figueiredo, Hector Havel dan John Irazabal, kembali menyertai sesi latihan rasmi pasukan menjelang pertembungan penting Shopee Cup menentang Shan United. Kelibat trio ini dapat dilihat menerusi perkongsian foto terbaru oleh Johor Southern Tigers di media sosial, sekaligus mencetuskan keterujaan dalam kalangan penyokong Harimau Selatan. Kepulangan mereka hadir selepas Mahkamah Timbang Tarasukan (CAS) meluluskan permohonan penangguhan pelaksanaan atau stay of execution terhadap penggantungan selama 12 bulan yang sebelum ini dikenakan. Keputusan tersebut membolehkan para pemain terlibat kembali dalam semua aktiviti bola sepak, sama ada bersama kelab mahupun skuad kebangsaan, sementara menunggu keputusan muktamad rayuan di CAS. Selain Figueiredo, Havel dan Irazabal, beberapa lagi pemain turut menerima kelulusan untuk kembali beraksi, antaranya Gabriel Palmero, Facundo Garces, Emmanuel Machuca dan Rodrigo Holgado. Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) memaklumkan bahawa kelulusan ini akan kekal berkuat kuasa sehingga keputusan akhir rayuan diumumkan secara rasmi. Kehadiran semula barisan pemain ini dijangka memberikan option taktikal tambahan kepada Ketua Jurulatih JDT, Xisco Munoz, sekaligus memperkukuhkan cabaran pasukan di peringkat serantau. Untuk rekod, JDT bakal menentang Shan United dalam aksi kumpulan B Shopee Cup yang dijadualkan berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim pada 29 Januari ini. Perlawanan ini amat penting bagi memastikan momentum kemenangan terus dikekalkan. Persoalannya kini, mampukah kepulangan trio warisan ini menjadi pemangkin kebangkitan lebih garang Harimau Selatan?